Suara akak sedap ke? Saya dengar macam biasa je. Akhirnya peserta berani sound Mas Idayu 8 tahun lalu berjaya dikesan semenjak kontroversi yang melibatkan penyanyi Sizi Iman bersama penyanyi dangdut terkenal Mas Idayu yang lantang mengkritiknya ketika persembahan bertemakan tradisional di pentas program Family 2 pada minggu ke-6. Pelbagai video lalu diungkit kembali oleh netizen di media sosial, termasuklah sebuah video yang memaparkan seorang peserta lelaki yang tidak gentar mengkritik Mas Idayu ketika uji bakat Mentor Legend 2014 telah mencetuskan pelbagai reaksi netizen. Pun begitu, selepas diselidik oleh netizen baru-baru ini, akhirnya akaun TikTok milik peserta lelaki tersebut telah ditemui dan rupa-rupanya jejaka tersebut dikenali sebagai Sofian dan dipercayai kini sedang bekerja sebagai penjual kereta. Difahamkan video yang tular itu dipercayai berlaku ketika Sofian berusia 22 tahun dan kini dia sudah pun berusia 31 tahun, memandangkan ia telah berlaku 8 tahun yang lalu. Susulan itu menjengah ke ruangan komen. Rata-rata netizen meluahkan rasa keterujaan mereka selepas menjumpai Sofian kerana hanya dia sahaja individu yang berani mengkritik semula kata-kata Mas Idayu. Bukan itu sahaja, netizen turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Sofian kerana pernah menjadi wakil untuk orang ramai di luar sana yang kurang bersetuju dengan cara kritikan Mas Idayu terhadap seseorang. Terima kasih, wakilkan kami, abang. Memang terbaik. You tak boleh nyanyi. Saya cakap boleh. You tidak boleh menyanyi. Saya improvise. Awak faham tak? Improvise macam mana? Improvise maksudnya tidak. Akak boleh menyanyi. Yes, saya punya. Saya dengar macam biasa juga. Nak suara orang tak sedap. Suara akak sedap ke? Sedap. Saya dengar macam biasa je.